payahlah cerita lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, baru-baru ini 2-3 hari lepas saya bergenang dengan air mata. Bukan saya saja, mungkin seorang ibu, seluruh rakyat Malaysia terharu melihat kesungguhan kasih sayangnya seorang induk gajah yang menunggu anaknya yang telah pun tiada di bawah kerana sudah dilanggar lori. Video yang di-share di media sosial itu sangat-sangat membuatkan kita yang melihat video itu sangat-sangat tersentuh. Setiap kali saya nampak video itu, saya akan menangis. Sebab apa? Korang boleh bayangkan ya, induk gajah yang dah kehilangan upaya untuk membantu anak dia yang di bawah lori itu, segala cara dah dikeliling, dah ditolaknya lori itu, tapi tak boleh-boleh juga. Sampai pada akhirnya mungkin dia dah dan akhirnya dia dah tinggal diam, tapi kepala dia dilekatkan di lori. Dia masih, kalau kita nampak kaki dia masih berusaha untuk sehingga kan 2-3 hari ni saya dah tak menangis dah. Dan dia masih berusaha untuk menolak lori tu. So anyway, ini kisah ni betul-betul viral di Malaysia ni. Sampaikan ustaz-ustaz apa segala macam semua mengulas benda ni. Sebab betul-betul menyedihkan weh. Korang boleh bayangkan ya, anak kau di bawah lori tu, dia tak peduli tau. Orang tolak dia, lori-lori nak keluar lalu-lalu di situ, dia tak. Di situ dia setia menunggu anak dia daripada jam 2, kalau orang bagi tahu jam 2 sampai ke siang masih di situ, dan dia terpaksa disuntik belali untuk mengalihkan dia daripada tempat itu sebab dia mau anak dia mau dikeluarkan. Ini bersamaan sama hal kisah yang apa yang jadi di Indonesia sebenarnya. Kalau di Malaysia ni, induk gajah telah mengajarkan kita untuk macam mana kuatnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tak kira lah haiwan ataupun manusia. Tapi berbeza pula kes yang ada di Indonesia di mana seorang ibu tega meninggalkan 4 anak dia di rumah untuk keluar bersama kekasihnya untuk mencari makanan katanya daripada jam 11 sampai ke jam 2, sehingga akan menyebabkan anaknya keempat-empat dia rentung di dalam rumah tu. 3 yang sudah meninggal dan 1 masih lagi di hospital. Ada yang kata ini pembunuhan yang disengajakan lah atau macam itu. Tapi saya rasa mungkin ini bukan kesengajaan tetapi melainkan kelalaian. Korang boleh bayangkan ya, dia keluar dengan selingkuhannya, selingkuh lagi tu, 3-4 jam ditinggalkan anak dia yang masih umur 1 tahun sampai ke 4 tahun. Tanpa pengawasan orang tua, dan dia rentung, 4 sekali rentung. Jauh beza dengan apa yang induk gajah ni buat. Ya Allah. Sampai hati meninggalkan anak dia walaupun sesaat. Dia anak dia dalam keadaan macam tu masih di situ. Pusing sana pusing sini macam mana untuk keluarkan anak dia. Ya Allah. Betul-betul kasih sayangnya pada anaknya melebihi daripada manusia yang diberikan akal dan fikiran. Sanggup ya Allah. Saya tak boleh cerita lebih-lebih pasal gajah tu sebab saya menangis kalau cerita. 3 hari saya tak buat live, saya tak buat video. Sebab saya rasa macam terbawa-bawa emosi. Bila saya tengok media sosial saja, keluar lagi video tu lah, dengan orang buat kartun gajah lah, dengan kata-kata yang ya Allah, menyakitkan hati. Masa saya nampak induk gajah tu begitu, saya tahulah macam mana nak cerita ya. Saya sangat-sangat sedih lah weh, keadaan induk gajah tu. Masa dibawa meninggalkan tempat tu pun, dia dalam keadaan yang tak rela sebenarnya, tapi ditarik dengan tali, dengan kereta. Ramai orang yang terasa tahu. Betul ya? Kalau Allah nak bagi kita sesuatu pengajaran, satu pengajaran yang hanya dengan seekor induk gajah, kita boleh macam-macam, kita boleh ambil positifnya dari situ. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, pengorbanan ibu tu macam mana, dan kita sebagai anak macam mana.
menghargainya. Ya Allah. Saya ingatkan saya tak menangis dah cerita ni sebab 2-3 hari dah, tapi jauh beza apa yang jadi di Indonesia tu. Mungkin korang cakap dia kehilangan 3 orang anak serentak. Dan ini hanyalah seekor anak gajah, tapi bukan itu yang menjadi yang membuatkan kita sedih, tetapi macam mana setianya seorang ibu menunggu anaknya. Mungkin dia ingat anak dia tu tak mati lagi dengan berusaha menolak lori tu. Itulah, tak payahlah cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.